Kau tertawa di atas luka, merendahkan mencaci sesuka. Tapi dunia tak buta, kini lihat siapa yang terluka. Hei malaikat, kinalah kami, maka karma akan menghampiri. Dulu kau tinggi, kini kau jatuh, waktu tak pernah bisa kau bohongi. Saya amat setuju. Pendirian Sarawak untuk teruskan dengan Petros ini lebih baik. Dan akan datang, saya harap Sarawak sendiri gali minyak. Dan kita boleh halau je Petronas. Halau je Petronas ni. Susah sangat. Dah berpuluh-puluh tahun, rakyat Sarawak ditipu, ditindas dengan duit Petronas ni. 10,000 nak buang, tuan-tuan. Kata ekonomi bagus, tapi nak buang orang. Kalau Petronas dah start buang orang, GLC mana lagi nak buang? Lepas ni nak suruh siapa buang orang? TNB, Telekom. Petronas akan buang lebih daripada 10,000 pekerja. Jadi, apabila Petronas mencatat kerugian setiap tahun, adakah satu peringkat Petronas ni akan tutup? Rakyat akan sengsara. Terpaksa satu peringkat nak makan pun tak ada duit. Semua akhirnya akan mereka turun ke jalan. Mereka akan gulingkan kerajaan. Ini akan berlaku. Contoh di negara Bangladesh, kita baru-baru ni kita lihat tahun lepas. Sehingga mahasiswa terpaksa turun, terpaksa gulingkan kerajaan. Setidaknya ada dua masalah besar yang kini dihadapi oleh Petronas. Masalah yang pertama adalah inefisiensi atau terlalu banyaknya karyawan yang dimiliki oleh perusahaan minyak dan gas ini. Sekarang, Petronas memiliki sekitar 50.000 karyawan. Jumlah ini sebenarnya bisa dikurangi karena banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan menggunakan teknologi. Gemuknya karyawan Petronas sebenarnya merupakan gejala umum di negeri kasino Malaysia. Sebab, kaum Melayu Malaysia lebih suka menjadi pegawai negeri atau bekerja di perusahaan negara. Jangan heran jika jumlah pegawai negeri di Malaysia pun sangat besar dan hal ini membebani anggaran negara. Tapi sejauh ini, pemerintah Malaysia belum berani menguranginya. Sebabnya jelas, kaum Melayu Malaysia akan menjerit. Nah, masalah kedua yang dihadapi oleh Petronas adalah pengambil alihan pengelolaan minyak dan gas di Sarawak oleh Petros. Hal ini sulit dihindari karena Sarawak ingin mengelola sendiri minyak dan gas mereka. Orang Sarawak pun selama ini merasa ditipu. Nah, berikut ini adalah masalah minyak dan gas di Sarawak. Jika Petros dibenarkan mengambil alih peranan Petronas, ia akan memberi kesan besar kepada hubungan persekutuan, negeri dan pengurusan sumber negara. Tetapi bagi Sarawak, ia bakal meningkatkan pendapatan negeri dengan maksimum untuk pembangunan infrastruktur dan kebajikan rakyat. Namun, ini juga bermakna kerajaan persekutuan akan kehilangan sumber pendapatan penting yang selama ini yang disumbangkan oleh Petronas, di mana boleh menjejaskan kestabilan ekonomi negara secara keseluruhan. Petronas kaya raya, buat bangunan menara besar-besar di Kuala Lumpur, menara KLCC, tapi rakyat Sarawak menderita pendalaman cukup susah sampai hari ini. Kemana duit Petronas ini mengalir? Kalau kepada rakyat Malaysia, kenapa pribumi Sarawak sendiri tidak mendapat manfaat daripada hasil buminya sendiri? Jadi banyak kecurangan berlaku kepada Petronas itu. Ini tidak dapat tidak kita katakan. Hasil negara daripada minyak kita ni begitu besar, tetapi tidak memanfaatkan kepada wilayah Sarawak yang begitu besar itu. Saya amat setuju. Pendirian Sarawak untuk teruskan dengan Petros ini lebih baik. Dan akan datang, saya harap Sarawak sendiri gali minyak. Dan kita boleh halau je Petronas tu. Kenapa saya kata seperti itu? Apa yang berlaku? Sekarang ini, kita tengok Kelantan, Terengganu, mereka duk minta royalti minyak. Mereka duk minta duit minyak ni tak habis-habis. Sarawak dan Sabah seolah-olah kadang-kadang dipinggirkan.
dan duit banyak mengalir di Semenanjung, banyak mengalir di pusat. Jadi, kalau saya lah jadi Premier Sarawak, betul saya kata, saya akan hantar kepakaran anak-anak Sarawak ni, belajar macam mana cari minyak. Saya tahu dah separuh daripada rakyat Sarawak banyak yang dah pandai dalam isu minyak ni. Kita buka kita punya, halau punya Petronas ni, susah sangat. Dah berpuluh-puluh tahun, rakyat Sarawak ditipu, ditindas dengan duit Petronas ni. Itulah masalah minyak dan gas di Sarawak. Adapun masalah inefisiensi juga perlu diatasi segera oleh Petronas. Jika tidak, tentu saja Petronas bisa gulung tikar. Tapi tentu saja, kaum Melayu palsu di negeri kasino tak mau tahu mengenai masalah ini. Mereka pun memprotes keras, seperti terlihat pada video berikut. 10,000 nak buang, tuan-tuan. Kata ekonomi bagus, tapi nak buang orang. Kalau Petronas dah start buang orang, GLC mana lagi nak buang? Lepas ni nak suruh siapa buang orang? TNB, Telekom, tabung haji. Dulu dia nak cuba buang penjawat awam, ingat tak? Pertama kali Pakatan Harapan naik jadi kerajaan, dia kata mula-mula sebelum itu siapa? DAP kata nak buang berapa ratus ribu penjawat awam dia nak buang. Sekarang dia takut, dia tak nak buang penjawat awam. Sebab dia nak cuba dapat undi Melayu. Kebanyakan orang penjawat awam ni undi orang Melayu. Buang penjawat awam, esok kan tak dapat undi Melayu. Okey, dia tak buang penjawat awam. Dia kata 17,000 secara berkala. Tak ada naik gaji, tak ada bonus, tak ada naik pangkat. Semua sangkut sebab PM bodoh. Sebab PM bodoh. Apa-apa yang Melayu Islam, semua nak kacau. Ni member kerja Petronas yang beritahu ni. Tapi memang betul pun kalau kita fikir balik. Apa saja yang berkaitan dengan orang Melayu, Anwar kacau. Betul tak? Apa saja yang berkaitan dengan orang Melayu, Anwar kacau. Beras, Bernas, Puspakom, Petronas, apa lagi? Banyak benda yang dia kacau. Melayu ni dia kacau, dia akan kacau. Pencen, pencen, Petronas akan buang lebih daripada 10,000 pekerja, terutamanya melibatkan golongan muda yang profesional. Di mana kita lihat Petronas sejak zaman dulu sehingga hari ini, Petronas adalah tulang belakang kepada negara kita dari segi ekonomi. Apa yang kita lihat carta ni, kita tengok makin lama makin turun keuntungan Petronas sejak tahun 2002 tak silap saya, 2003 dah mula turun. Semenjak kerajaan baru ambil pemerintahan, kita lihat dari sini, kita lihat ekonomi negara kita makin lama makin jatuh. Ini mengakibatkan di mana pekerja-pekerja terpaksa dibuang. Ini baru Petronas. Selepas ni kita tak tahu GSC syarikat mana mereka nak buang pekerja. Jadi hari ini kita sebagai rakyat Malaysia, kita takut dengan kerajaan yang sedia ada hari ini. Kita khawatir kalau masih kerajaan ini berterusan, adakah ramai akan dibuang kerja, akhirnya mereka jadi penganggur. Lihat kesian hari ini anak-anak muda ni telah belajar tinggi dan bekerja berkhidmat lama di Petronas, akhirnya perlu dipecat dan dibuang kerja sebegitu je. Jadi hari ini ibu bapa rasa gelisah, risau di mana selepas ni ala tuju anak-anak mereka ke mana? Ke arah mana? Setelah mereka dibuang begitu saja. Walaupun mungkin dapat sedikit pembahasan. Dan isu ini kita lihat di mana disebabkan masalah politik melibatkan kerajaan pusat dengan kerajaan negeri Sarawak. Akhirnya pekerja jadi mangsa disebabkan ada tuntutan
Negeri Sarawak nak tuntut sebahagian Petronas, mereka nak miliki Petronas ni, akhirnya pekerja jadi mangsa. Kita minta kerajaan pusat janganlah disebabkan ada kepentingan politik terpaksa kita serah sebahagian kepada kerajaan negeri Sarawak. Ini akan merosakkan ekonomi negara, khususnya di Semenanjung Malaysia ni, akan menjejaskan ekonomi negara dan akhirnya rakyat akan jadi susah. Ini yang kita lihat. Saya sebagai ketua NGO, saya minta Perdana Menteri perlu memberi penjelasan kenapa nak pecat sebegitu ramai sehingga lebih daripada 10,000 pekerja. Ini adalah satu angka yang paling besar. Jadi apabila Petronas mencatat kerugian setiap tahun, adakah satu peringkat Petronas ini akan tutup? Ini akan membahayakan ekonomi negara. Akhirnya rakyat akan sengsara. Ini yang sedang kita tengok, ini yang sedang berlaku. Jadi saya harap kerajaan perlu bertanggungjawab ke mana arah 10,000 pekerja ni setelah mereka dipecat daripada Petronas. Adakah mereka akan menganggur? Adakah mereka akan diserahkan kepada sektor lain? Ini yang perlu, kita nak perlu satu penjelasan sewajar daripada Perdana Menteri. Baru-baru ni kita tengok Bursa Saham Malaysia, pengaliran wang asing daripada negara kita berbilion ringgit. Makin lama pelabur tak percaya. Adakah pelabur baru berani masuk dalam negara ini? Ini yang patut kita nak tahu. Kalau masih kekal ni berterusan macam ni, negara kita akan bankrupt. Ini akan menyusahkan kepada rakyat balik. Akhirnya rakyat terpaksa satu peringkat nak makan pun tak ada duit. Semua akhirnya akan mereka turun ke jalan. Mereka akan gulingkan kerajaan. Ini akan berlaku. Contoh di negara Bangladesh kita baru tahun lepas, sehingga mahasiswa terpaksa turun, terpaksa gulingkan kerajaan sebab kuasa-kuasa rakyat. Kita tak nak ini berlaku dalam negara ini. Kita khawatir satu peringkat rakyat nak makan pun tak ada duit, mereka akan turun ke jalan, mereka akan berani gulingkan kerajaan. Tak perlu siapa-siapa jatuhkan kerajaan ini. Akhirnya rakyat kalau turun ke jalan, mereka berhak jatuhkan kerajaan ini. Ini akan berlaku. Begitulah masalah Petronas di negeri kasino Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Kau tertawa di atas luka, merendahkan mencaci sesuka. Tapi dunia tak buta, kini lihat siapa yang terluka. Katakan kata jam kau hina kami, kini berbalik dunia mentertawai. Langit tak selalu biru, sekarang kau rasakan itu. Hey Malayders, hinalah kami, maka karma akan menghampiri. Dulu kau tinggi, kini kau jatuh, waktu tak pernah bisa kau bohongi. Tak perlu kami balas dendam, sebab semesta punya hukum malam. Yang kau hina, kau terima, kini kau tahu rasanya derita. Hidup berputar seperti roda, saat kau di bawah siapa yang tertawa.